Nak skuter adventure harga bajet tapi nak spek padu. Ini dia Kiwi XDV 180 Evo. Untuk motor ni menggunakan engine capacity 174cc, single silinder dengan single valve cam and 4 stroke. Untuk power output motor ni menghasilkan 18.2 horsepower dengan 17.2 Nm of torque. Kalau speed average boleh dapat dalam 130 km/jam. Dari segi design untuk Kiwi XDV 180 Evo ni kan, dia jenis adventure crossover lah. Dia semi off-road dengan maxi scooter lah, 2-in-1. Untuk suspension bahagian depan dia pakai telescopic upside down dengan ada ABS 2 channel and dia ada TCS. Dan bahagian belakang dia pakai dual shock absorber dengan sub tank. Motor ni siap ada CCTV kan. Dia ada dashcam, dia record lah pemandangan korang macam gampang tu. Dia punya meter bapak besar 7 inci TFT panel lah. Color dia memang cantik lah. Korang boleh tengok korang punya recording video kat sini. Boleh tengok map, boleh connect dengan phone. Tak boleh tengok movie je. Full tank dia 10 liter, anggaran boleh pergi 200.5 lah. Tak jauh sangat. Tapi okey lah daripada 5 liter tu. Mate kau dia bagi free rack ni. Letak top box kat belakang. Ayam betul. Si compartment kat bawah dia boleh tahan lah, besar juga. Boleh lah letak beras kampit. So kalau korang berminat dengan Kiwi XDV 180 Evo ni, korang boleh tekan plan now kat bio ataupun korang boleh je PM nombor korang, nanti kita kasih details. Dan jangan lupa like, comment, share and follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao.